Episod 15 ayam gepuk Tok Mat Pangi. Yang aku ambil adalah pedas biasa. Ayam ni nampak menarik Obes goreng, pedal, tahu goreng, dan timah dan nasi. Sambal kita tuang kat sini. Aku suka jenis sambal dan dia punya gajus dia berminyak macam tu. Rasa dia punya sambal dulu, okey. Biasa je. Expectation aku tinggi sebenarnya tau. Untuk dia punya sambal dia ni, dia lebih kepada ke arah creamy, berlemak secukup rasa. Dia punya buat sambal gajus tu ada kat situ. Tapi it's not my top one lagi. Dia punya ayam ni, dia ke arah ayam kunyit, ada perempah macam tu sikit. Typical untuk ayam gepuk standard yang kita selalu makan, ada bumbu-bumbu tu lain. Dia punya ni tapi memang lain. Aku tak sure dekat mana, dia ada macam bau tengit. Kat sama dia ni ada satu bau tengit tu. Cuba kau goreng. That's good. Tahu dia crispy Yelah, dia ada that kind of hamis tu. Aku tak tahu bau apa. Aku rasa sebab dia dah ramai orang datang, so dia punya tu quality maybe drop lah kot. Tak sama macam diorang makan time tak ramai orang. Padahal tu nampak garing For me tak masuk. Tapi disebabkan aku dah buat, ni adalah episod ke-15, dia cuba buat kelainan, so aku punya otak dia dah lari. Dia tune dia dah bertukar dengan kedai-kedai lain punya vibe yang normally semua kedai sama. Kalau korang nak rasa kelainan, korang boleh dah cubalah version macam ni. Mungkin sebab aku datang peak hour ke, so dia punya tu lari sikit dia punya taste dia. Kemungkinan lah. Kita datang pukul 11.30, ramai gila orang, dapat dalam 12 suku macam tu. Kalau kau tanya aku nak datang lagi ke sini, tak. Kalau datang pun aku rasa mungkin bukan peak hour. Kalau korang tahu ayam gepuk mana yang sedap di sekitar Magelang, drop komen kat bawah, okay? Bye, tak ada tu. Sila bagi tahu mak ayah korang ini bukan minyak masak, ataupun kau janganlah letak kat dapur. Ini bukan minyak masak tau, tapi ini adalah air berperisa Red Bull. Atau kata mudah dia yang satu lagi brand tu, Red Bull tu, sama rasa dia. Dia sebenarnya ada banyak lagi perisa tau, tapi aku paling suka flavor yang ini. Tak tahu kenapa, aku dah banyak kali repeat, ini yang paling tersedap. Nak beli ada kat Bekno, okay? Tapi hati-hati, sila bagi tahu mak ayah korang ini bukan minyak masak, ataupun kau janganlah letak kat dapur. Pasal-pasal mak kau curang dan kuali dan masak ayam goreng, tiba-tiba jadi lain jadinya.